Sebab tu bila Allah hukum kita disebabkan dosa, itu tanda apa tu? Allah sayang. Jangan kita marah. Dan kadang-kadang Allah nak kita ambil pengajaran tu, Allah bagi musibah yang besar supaya kita betul-betul sedar dan insaf. Saya bagi contoh dalam peperangan Uhud. Kan? Allah bagi pengajaran yang sangat besar pada sahabat Nabi. Peringkat pertama sahabat Nabi dan sahabat menang, peringkat kedua kalah. Dan sebab kalah tu apa puncanya? Apa dah? Langgar arahan Nabi. Berapa arahan Nabi yang mereka langgar? Satu apa dah? Nabi pesan pada pasukan yang duduk atas bukit, pasukan pemanah, jangan tinggal bukit. Walaupun menang ke kalah, berlaku apa-apa, jangan tinggal. Tapi bila orang musyrikin, tentera musyrikin lagi, dan ada nampak dia tinggal harta rampasan, yang atas bukit dia kata apa? Jom kita ambil harta rampasan. Jubair, ketua kepada pasukan pemanah, dia kata jangan. Nabi kata jangan. Jangan turun, jangan bergerak. Tunggu arah Nabi. Sahabat yang lain dia kata, kenapa nak tunggu? Orang musyrikin dah kalah. Ini harta rampasan. Dia pun turun. Maka Allah hukum disebab satu dosa. Bayarannya sangat mahal. Apa dia? 70 orang. 70 orang sahabat Nabi mati. Termasuklah pakcik yang Nabi sayang. Apa? Hamzah. Dan Nabi sendiri Allah lukakan. Kepala dia luka berdarah, gigi patah. Okey, soalan. Boleh tak Allah nak bagi pengajaran tanpa berlaku kematian sahabat 70 orang? Boleh tak? Boleh tak Allah nak bagi pengajaran tanpa Nabi luka? Boleh tak? Kenapa Allah buat begitu sekali? Kalau Allah bagi pengajaran, mereka kalah tanpa ada kematian 70 orang, Nabi pun tak luka, agak-agak dia ulang lagi tak kesalahan tu? No. Tak apa, sebab kalau sikit je tak ada apa-apa pun, betul tak? Jadi Allah nak mereka jangan ulang, Allah bagi satu musibah yang sangat besar supaya mereka ingat dan mereka jangan ulang. Jadi bayaran tu sangat mahal untuk pengajaran yang sangat mahal. Boleh faham? Jadi bila kita buat salah tu, Allah bagi musibah, bersyukurlah. Tapi bila kita buat dosa, sihat lagi. Buat dosa, sihat lagi. Buat dosa, kaya lagi. Kena takut. Itu tanda Allah mungkin, apa dia panggil? Istidraj. Okey, ayat yang